Adakah anda telah melebihi umur 60 tahun? Berhenti seketika dan dengar dengan teliti sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh sesiapa kepada anda. Elon Musk memberi amaran kepada dunia tentang satu perubahan senyap yang sedang berlaku sekarang, perubahan yang akan mengubah bentuk kehidupan, ekonomi dan sistem persaraan dalam beberapa tahun akan datang. Ini bukan teori konspirasi, tetapi hakikat sebenar yang sedang disembunyikan daripada golongan warga emas, daripada generasi kebijaksanaan dan pengalaman. Dalam video ini anda akan pelajari apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir di dunia Arab dan dunia antarabangsa, bagaimana sistem kewangan, perubatan dan media telah berubah tanpa pengetahuan umum, mengapa generasi berumur lebih 60 tahun sedang menjadi sasaran dalam fasa sejarah ini, bagaimana untuk mengembalikan fokus diri dan membina jaringan kesedaran peribadi yang melindungi anda daripada penipuan maklumat, cara membina sistem kehidupan berdikari tanpa pergantungan penuh kepada teknologi atau bank, dan akhirnya bagaimana untuk membina pusat kepimpinan peribadi bagi kebenaran dan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Elon Musk sendiri. Video ini bukan untuk menakut-nakutkan anda, tetapi untuk menyedarkan anda, kerana generasi yang pernah melalui krisis sebenar masih mampu untuk menghadapi krisis akan datang jika mereka bersedia. Tonton hingga ke akhir untuk mengetahui titik keempat, rahsia yang telah disembunyikan bertahun-tahun, yang mungkin mengubah hidup anda sepenuhnya. Jika kamu berumur lebih daripada 60 tahun, berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan dengarlah baik-baik. Kerana apa yang akan aku katakan ini tidak akan kamu dengar di berita, di rancangan televisyen, atau bahkan di internet. Namun ia sedang berlaku, perlahan-lahan dan secara senyap, sementara manusia meneruskan kehidupan mereka seolah-olah tiada apa yang berubah. Tetapi sebenarnya dunia di sekelilingmu sedang berubah dengan sangat besar. Dan aku tidak berlebihan jika aku katakan bahawa tahun-tahun yang akan datang akan berbeza sepenuhnya daripada apa yang pernah kita kenal sebelum ini. Yang peliknya, orang yang sepatutnya paling sedar dan bersedia, ialah mereka yang kini paling tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukan kerana mereka lalai, tetapi kerana mereka yang memegang kunci maklumat telah memutuskan bahawa kamu tidak perlu tahu. Namun aku tidak setuju dengan mereka. Kamu berhak untuk tahu, kamu berhak untuk faham. Kerana kamu telah melalui apa yang orang lain belum lalui, peperangan, krisis, perubahan besar. Dan kamu melihat sendiri bagaimana dunia berubah berkali-kali, namun kamu tetap berdiri teguh. Sebab itulah kata-kata ini ditujukan khas buat kamu. Di penghujung video ini, kamu akan tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Mengapa kebenaran tidak disampaikan sepenuhnya kepada mereka yang berumur lebih 60? Dan bagaimana kamu boleh bersiap menghadapi apa yang bakal datang sebelum terlambat? Tetapi ingatlah, bahagian keempat dalam perbualan ini adalah yang paling penting. Kerana disitulah kunci yang akan mengubah pandanganmu terhadap segala yang ada di sekelilingmu. Jangan abaikan walau satu perkataan pun, kerana setiap ayat berkait dengan yang seterusnya. Langkah pertama, kembalikan fokus dan kesedaranmu. Berapa kali kamu diberitahu bahawa segalanya akan baik-baik saja? Bahawa persaraanmu selamat, simpananmu mencukupi, dan sistem akan sentiasa melindungimu. Berapa kali kamu mempercayainya? Namun jauh di dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Kamu dapat rasakan bumi yang kamu pijak tidak lagi kukur seperti dahulu. Orang berfikir masa depan hanya tentang teknologi baharu, kereta lebih laju, telefon lebih pintar. Tetapi hakikatnya lain. Dunia tidak berubah kerana mesin, tetapi kerana manusia itu sendiri. Kerana ada yang mengawal manusia. Dan ada yang memprogram semula cara berfikir mereka tanpa mereka sedar. Di situlah bahaya tersembunyi. Generasi yang telah melalui zaman paling sukar, yang memiliki hikmah dan pengalaman, sekarang sedang dibiarkan dalam kegelapan. Dan itu bukan kebetulan. Sejarah menunjukkan bahawa setiap perubahan besar bermula apabila orang bijak diketepikan dan manusia dibiarkan tenggelam dalam kejahilan. Namun kali ini tidak akan berlaku. Kerana kamu masih ada, kamu masih mendengar. Maka, mari kita mula dengan langkah pertama. Kembalikan fokusmu sebelum ia diprogramkan semula. Dalam 10 tahun kebelakangan ini, teknologi telah berubah dari alat yang membantu manusia menjadi alat untuk mengawal manusia. Orang menyangka mereka memilih apa yang mereka tonton atau baca. Tetapi hakikatnya algoritma yang memilih untuk mereka, menentukan apa yang mereka lihat, percaya, dan bila mereka perlu marah. Dan yang paling berbahaya, generasi yang lebih tua dibesarkan dengan sifat percaya.
Dan kini kepercayaan itulah yang digunakan untuk melawan mereka. Perhatian dan kemampuan berfikirmu adalah harta paling berharga. Jika kamu kehilangan fokus, kamu kehilangan kebebasanmu. Jadi mulakan satu amalan mudah setiap pagi. Tulis 3 matlamat yang kamu ingin capai hari itu. Dan setiap malam, tulis satu kebenaran yang kamu pelajari hari itu. Nampak mudah, tetapi ia tidak semudah itu. Tindakan kecil ini akan mengembalikan kawalan ke atas mindamu. Kamu akan mula sedar bagaimana berita cuba mencuri emosimu, dan bagaimana pendapatmu dibentuk tanpa kamu sedar. Inilah jalan pertama menuju kesedaran, kerana masa depan akan dimiliki oleh mereka yang telah terjaga. Langkah kedua, bina rangkaian kebenaranmu sendiri. Sepanjang sejarah, setiap perubahan besar bermula dengan segelintir orang yang mengetahui kebenaran lebih awal, sementara yang lain masih buta. Hari ini, dunia kelihatan lebih bersambung berbanding dahulu. Tetapi hakikatnya, manusia kini lebih terasing daripada sebelumnya. Apa yang kamu lihat di internet bukan kebetulan. Ia dirancang untuk menjadikan kamu tenang dan patuh. Sebab itu kebanyakan orang berumur 60 ke atas tidak tahu apa yang benar-benar berlaku. Kerana saluran maklumat yang mereka percayai tidak lagi menyampaikan kebenaran, tetapi hanya apa yang orang lain mahu mereka percayai. Maka apa solusinya? Binalah jaringan kesedaranmu sendiri. Berbincanglah dengan rakan, anak-anak, jiranmu. Cari 5 atau 10 orang sepertimu yang suka bertanya, yang tidak mudah percaya. Berkumpullah setiap minggu, kongsi apa yang kamu perhatikan, dan tanyalah selalu, apakah yang belum kita nampak? Itulah perlindungan sebenar. Bukan wang, bukan kerajaan, tetapi kesedaran bersama. Ada seorang lelaki dari Ohio menulis kepadaku 2 tahun lalu. Dia rasa ada sesuatu yang pelik sedang berlaku, tapi tidak tahu apa. Dia mula berkumpul setiap bulan bersama jiran-jirannya, seorang guru bersara, jururawat, peniaga, dan bekas askar. Mereka berbincang tentang berita tempatan, harga barang, undang-undang baru. Dan akhirnya, mereka perasan perubahan kecil dalam kawasan mereka. Syarat ban, perkhidmatan kesihatan, dan cukai. Ketika perubahan besar berlaku, mereka sudah bersedia. Itu bukan kebetulan, itu hasil kesedaran. Dan kamu juga boleh jadi seperti itu. Kerana apa yang akan datang semakin dekat. Yang akan datang akan membahagikan manusia kepada 2 golongan. Mereka yang bersedia dalam senyap, dan mereka yang menunggu hingga terlambat. Jangan bergantung kepada sistem lama. Ia tidak dibina untuk melindungimu, tetapi untuk mengawalmu. Langkah ketiga, pulihkan kekuatan dalamanmu. Hari ini, ramai orang runtuh kerana hal kecil. Bateri telefon habis, pasaran saham turun, berita palsu tersebar, terus panik. Tetapi kamu bukan seperti mereka. Kamu adalah generasi kekuatan. Generasi yang melalui krisis sebenar dan masih bertahan. Generasi yang belajar tabah, bukan lari. Semangat itu masih ada dalam dirimu. Hidupkannya semula setiap pagi. Kuatkan akal, tubuh, dan rohmu. Bacalah sesuatu yang mencerdaskan fikiranmu. Pergilah ke alam semula jadi tanpa telefon. Bertafakur. Berdoa. Ingat kembali nilai-nilai lama, disiplin, kesabaran, kesyukuran. Dunia akan cuba mengganggumu. Tetapi kamu mesti menjadi pusat ketenangan di tengah badai. Langkah keempat, paling penting temui semula tujuan hidupmu. Tujuan hidup ialah satu-satunya perkara yang tiada siapa boleh rampas darimu. Apabila kamu kehilangannya, kamu hilang dirimu. Apabila kamu menemuinya semula, kamu mendapatkan semula seluruh cahayamu. Tanyalah dirimu, apakah peranan yang masih boleh aku mainkan? Apakah hikmah yang belum aku sampaikan? Siapa yang memerlukan pengalaman hidupku? Mungkin tujuanmu ialah membimbing anak dan cucumu, atau berkongsi pelajaran hidup kepada mereka yang hilang arah, atau menjadi suara ketenangan di zaman kekacauan. Ingatlah, apabila orang bijak berdiam diri, dunia akan tenggelam dalam kebisingan. Tetapi apabila mereka bersuara, jalan akan kembali bercahaya. Jadi jangan diam. Bersuaralah, berfikirlah, bersedialah, berkongsilah. Kerana dunia sedang berubah, dan suaramu masih penting. Persediaan bukanlah ketakutan. Ia adalah hikmah yang bertindak. Dan apabila kekacauan datang, kamu akan menjadi tenang, sedar, dan bebas. Inilah yang akan membezakan antara mereka yang akan mampu berhadapan dengan masa depan yang sedang datang, dan mereka yang akan terkejut tanpa sebarang persediaan. Jika strategi pertama berbicara tentang mengembalikan fikiranmu, dan strategi kedua tentang mengembalikan komuniti atau masyarakatmu, maka strategi ketiga yang akan kamu dengar ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu kemerdekaan diri. Tanpa kesedaran, dan tanpa sokongan masyarakat,
kamu akan dihanyutkan oleh gelombang besar yang sedang datang. Dan apabila kamu akhirnya menyedari apa yang berlaku, mungkin sudah terlambat. Tetapi jika kamu memiliki kedua-duanya, kesedaran dan jaringan masyarakat, maka kamu akan berada di barisan hadapan orang-orang yang akan terselamat. Apa yang akan kamu dengar sekarang akan membongkar satu sisi kebenaran yang hampir tidak pernah diberitahu oleh sesiapa pun yang telah melepasi usia 60 tahun. Jadi, jangan berhenti, jangan abaikan. Dengarlah dengan teliti. Kamu telah mula mengembalikan fokusmu, dan mula membina lingkaran kebenaranmu sendiri. Tetapi ada satu lapisan yang lebih dalam, satu corak tersembunyi di dalam corak yang kelihatan. Apa yang bakal datang bukan sahaja akan menguji tahap tumpuan atau hubungan sosialmu, ia akan menguji keupayaanmu untuk bertindak secara berdikari apabila segala yang kamu kenal di sekelilingmu berubah. Inilah kemahiran yang telah dilatih agar dilupakan oleh generasimu, secara senyap. Namun, inilah juga kemahiran yang akan menentukan siapa yang akan berkembang dan siapa yang akan tumbang. Izinkan aku bertanya, jika esok kamu bangun dan mendapati akaun bankmu, perkhidmatanmu, insurans kesihatanmu, atau aksesmu kepada beberapa platform telah disekat buat sementara waktu, adakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Atau kamu hanya akan menunggu seseorang membuat keputusan bagi pihakmu? Ini bukan rekaan, ini sedang berlaku secara senyap. Bank sedang menukar sistemnya dengan tenang untuk mengawal bagaimana kamu mengakses wangmu. Sistem kesihatan sedang mengubah perlindungannya tanpa sebaran amaran. Masyarakat kini menyerahkan keputusan tentang makanan, tenaga dan keselamatan kepada entiti jauh yang tidak mengenal siapa kamu. Dan kebanyakan orang mengabaikannya, mereka percaya bahawa sistem akan terus melindungi mereka, seperti dulu. Tetapi sejarah menunjukkan sebaliknya. Setiap kali dunia berubah, mereka yang terlalu yakin adalah yang pertama jatuh. Sebab itulah kamu berada di sini, kerana kamu ditakdirkan untuk bersedia dengan cara yang berbeza. Tulislah sekarang di fikiranmu, aku akan bergerak dan tidak akan menunggu. Atau, aku bersedia untuk belajar bagaimana. Kerana mereka yang memilih untuk bertindak, bukan menunggu, adalah mereka yang mencipta perbezaan ketika orang lain membeku. Dan sekarang, dengar baik-baik. Inilah strategi ketiga. Binalah sistem kehidupan yang bebas sebelum ketergantungan menjadi perangkap. Kamu telah mengembalikan fokusmu dan sedang membina jaringan kebenaranmu. Namun, kamu juga perlu mula membina kemerdekaan praktikalmu langkah demi langkah, dengan penuh pertimbangan sebelum keupayaanmu untuk memilih dirampas. Ini bukan bermaksud kamu harus mengasingkan diri daripada dunia, tetapi bermaksud kamu perlu mencipta sistem sokongan sendiri, sistem sandaran yang akan melindungimu apabila sistem utama gagal berfungsi. Kebanyakan mereka yang berumur lebih 60 tahun tidak tahu bahawa sistem-sistem yang kita bergantung padanya sekarang, sistem keuangan, kesihatan, dan maklumat, akan menjadi sepenuhnya digital dalam tempoh 7 hingga 10 tahun akan datang. Dan sistem digital boleh dihadkan, dihentikan, atau diubah bila-bila masa. Apabila itu berlaku, mereka yang telah bersedia lebih awal akan meneruskan hidup mereka, sementara yang lain akan menunggu izin, menunggu penyelesaian daripada sistem yang tidak lagi berfungsi untuk mereka. Tetapi kamu tidak perlu menjadi salah seorang daripada mereka. Sistem bebas adalah kunci rahsia. Mulakan dengan langkah kecil. Simpan bekalan makanan untuk seminggu. Cipta cara lain untuk berhubung dengan kelompokmu sekiranya jaringan terganggu. Pelbagaikan sumber maklumat dan cara mendapatkan keperluan. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kesedaran dan persediaan. Izinkan aku ceritakan tentang Helen dari negeri Arizona, seorang wanita berumur 70 tahun. Akaun pencen beliau tiba-tiba dibekukan atas alasan semakan pentadbiran. 2 bulan penuh beliau menunggu, dalam kebimbangan dan rasa tidak berdaya. Namun selepas krisis itu berakhir, beliau berubah. Beliau mula membina sistem kecilnya sendiri, kerjasama makanan dengan jiran, salinan fizikal bagi semua dokumen pentingnya, dan cara alternatif untuk berhubung dengan keluarganya tanpa menggunakan platform digital. Beberapa bulan kemudian, kawasan tempat tinggalnya dilanda krisis tempatan, internet dan elektrik terputus selama beberapa hari. Ketika orang ramai kelam kabut, Helen tetap tenang. Hidupnya berjalan seperti biasa, kerana dia sudah bersedia. Ini bukan kebetulan, ini kebijaksanaan. Malam ini, buka buku perancangan hidupmu. Tulis di atas 3 sistem yang paling aku bergantung padanya dalam hidup. Dan di sebelah setiap satu, tulis satu langkah kecil yang boleh menjadikan kamu kurang bergantung padanya. Kamu akan terkejut dengan kekuatan dalaman yang akan kamu rasakan. Kerana strategi ini bukan sekadar idea, ia adalah satu anjakan minda sepenuhnya.
Tanyalah dirimu dengan jujur. Apakah 3 sistem yang aku bergantung padanya sekarang? Bolehkah aku hidup seminggu, atau bahkan sehari tanpanya? Tulis jawapanmu. Inilah titik permulaan kepada ketahanan sebenar. Kerana masa depan yang datang bukan dicipta untuk menjadikan kamu lebih kuat, tetapi untuk menjadikan kamu lebih bergantung. Namun apabila kamu mampu melihat coraknya, kamu mampu mematahkannya. Sekarang kita sampai kepada bahagian terakhir, yang paling penting sekali. Jangan berhenti. Jangan keluar. Kerana apa yang akan kamu dengar ini adalah kebenaran yang telah disembunyikan daripada generasi berusia lebih 60 tahun selama beberapa dekad. Sekiranya mereka tahu, tiada siapa yang dapat mengawal mereka dengan mudah. Kamu telah menguatkan fikiranmu, membina jaringan kebenaranmu, dan menubuhkan sistem bebasmu. Kini tiba masa untuk langkah terakhir, langkah yang mengubah segalanya. Perubahan yang akan datang bukan sekadar teknikal atau ekonomi, ia juga psikologi dan generasi. Terdapat satu gerakan senyap yang bertujuan menjadikan generasi berusia lebih 60 tahun, generasi paling berpengalaman dan paling bijaksana, sebagai generasi paling kurang sedar, paling sibuk, dan paling bergantung dalam sejarah moden manusia. Kerana generasimu memiliki sesuatu yang generasi lain tidak ada, pengalaman, aset, dan pengaruh. Dan satu-satunya cara untuk mengawal generasi yang kuat ialah dengan menyibukkannya dengan tekanan, ketakutan, bunyi bising, dan hiburan palsu. Tetapi apabila kamu menyedari corak itu, ia akan hancur. Dan apabila kamu memahami kebenaran, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Inilah sebab kamu berada di sini. Kerana kamu perlu mendengarnya sekarang. Mungkin kamu telah merasakannya. Perubahan pelik dalam sistem pencen. Kesukaran mendapatkan maklumat. Mesej-mesej halus yang membuatmu percaya bahawa sudah terlambat untuk berubah. Semuanya dirancang untuk melemahkan kehendakmu. Tetapi hakikatnya, kamu tidak lemah. Mereka hanya cuba mengekalkanmu dalam kealpaan. Dan itu berakhir hari ini. Inilah strategi keempat dan terakhir, yang paling penting sekali. Cipta pusat kepimpinan pribadimu untuk kebenaran dan tindakan. Ia bukan laman web, bukan juga langganan. Ia adalah sistem hidup yang hanya kamu yang mengawalnya. Sebuah tempat, fizikal dan digital, di mana kamu mengumpulkan semua yang kamu perlukan, sumber maklumat yang kamu percayai, dokumen pentingmu, senarai orang yang kamu percayai, cara komunikasi alternatifmu, dan pelan langkah kecilmu untuk menghadapi sebarang kecemasan. Itulah pusat kepimpinan hidupmu. Tetapi direka olehmu sendiri, bukan oleh orang lain. Apabila kamu mengawal sumber dan rancanganmu, kamu tidak lagi menjadi pengikut, kamu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dan semakin awal kamu memulakannya, semakin sedikit ketakutanmu. Kerana ketakutan hanya wujud apabila tiada pelan. Tulis malam ini dalam buku perancanganmu, Pusat Pribadiku untuk Kepimpinan, Kebenaran dan Tindakan. Kemudian mulakan dengan 3 langkah mudah. Orang pertama yang akan kamu hubungi dalam keadaan kecemasan. Sumber pertama yang akan kamu rujuk apabila sistem biasa gagal. Kemahiran bebas pertama yang akan kamu pelajari bulan ini. 3 langkah ini sahaja sudah cukup untuk mengubah ketakutanmu menjadi kekuatan. Sekarang tanya dirimu, jika semua sistem digital yang kamu bergantung padanya, berita, akaun, perkhidmatan, runtuh, apa yang akan kamu lakukan dalam 24 jam pertama? Tulis jawapanmu. Aku telah mula membina pusat pribadiku. Atau, aku bersedia untuk memecahkan corak. Kerana ini bukan sekadar komen. Ini adalah pernyataan. Kenyataan bahawa kamu melihat apa yang sedang berlaku, dan kamu tidak akan ketinggalan lagi. Kebanyakan mereka yang berusia lebih 60 tahun tidak akan pernah mendengar ini. Mereka akan terus percaya pada apa yang diberitahu kepada mereka. Dan apabila perubahan sebenar berlaku, mereka akan terkejut. Tetapi kamu tidak akan menjadi salah seorang daripada mereka. Kerana kamu sudah tahu, dan kamu telah mula bertindak. Itulah sebabnya video ini sampai kepadamu. Kerana kamu tidak sepatutnya terlepas daripadanya. Dan ini bukan pengakhiran, tetapi permulaan. Dalam video seterusnya, aku akan mendedahkan siapa yang berada di sebalik corak ini, siapa yang mendapat manfaat daripadanya, dan bagaimana kamu bukan sahaja boleh melindungi dirimu, tetapi juga berkembang ketika orang lain kebingungan. Dan mulai saat ini, kamu tidak lagi menjadi pengikut, tetapi pemimpin.